Kalau orang tanya aku, apa bunyi paling menyeramkan waktu malam, aku akan jawab tanpa fikir dua kali. Bunyi orang menangis. Bukan tangisan budak kecil, bukan juga orang bergaduh, tapi tangisan perlahan, panjang, seolah-olah datang dari dada yang dah terlalu sarat dengan sesuatu yang tak mampu ditanggung lagi. Dan kalau tangisan tu datang dari tingkat atas apartmen lama yang dah bertahun kosong, masa tu aku akan mula fikir balik semua keputusan hidup yang bawa kau ke tempat tu. Nama aku Nadira, umur 28 tahun. Kerja sebagai pereka grafik freelance yang kalau cakap senang faham, duduk rumah menghadap laptop sampai lupa beza siang malam. Disebabkan kerja aku fleksibel, aku ambil keputusan pindah ke bandar lain sebab nak cari suasana baru. Kononnya nak ilham baru. Hakikatnya, aku cuma bosan tengok jiran lama jemur kain dalam seluar dalam tiap pagi. Jadi, aku jumpa satu apartmen lama di hujung bandar. Nama dia Residensi Seri Mawar. Nama nampak ayu macam bau bunga, tapi bangunan dia sendiri macam dah lama hilang seri, tinggal mawar yang dah layu. Apartmen tu murah sangat. Murah sampai aku sendiri rasa pelik. 3 bilik, tingkat 7, lengkap dengan perabot lama yang masih elok. Ejen rumah tu seorang lelaki kurus macam lidi bernama Faiz, cuma senyum bila aku tanya kenapa murah sangat. Dia jawab, owner nak cepat sewa. Aku pun masa tu jenis yang fikir positif. Dalam kepala aku, wah, rezeki. Dalam kepala orang normal, red flag besar macam bendera negara. Hari pertama aku masuk, suasana apartmen tu memang sunyi. Sunyi yang pelik. Bukan sunyi tenang, tapi sunyi macam tempat tu sedang menunggu sesuatu. Koridor panjang dengan lampu kuning malap, cat dinding mengelupas sikit-sikit. Lift pula berbunyi macam orang tua batuk kering tiap kali buka pintu. Tingkat 7 ada 4 unit saja. Unit aku nombor 7 sempang 3. Dan yang paling aneh, tingkat 8. Tingkat atas aku. Aku perasan waktu angkat barang, butang lift untuk tingkat 8 ditutup dengan pita hitam. Aku tanya pakcik guard bawah, kenapa? Dia cuma pandang aku lama. Lepas tu jawab perlahan, tak ada penghuni ke atas. Kenapa? Dia terus alih topik. Kalau malam, jangan buka tingkap dapur. Aku ketawa kecil. Kenapa? Nanti masuk nyamuk. Dia tak senyum. Langsung. Kalau dengar orang panggil nama, jangan jawab. Waktu tu aku rasa dia bergurau. Aku pun balas. Kalau dia sebut nama penuh siap bin sekali, dia terus jalan pergi. Malam pertama, semuanya normal. Aku kemas rumah, pasang diffuser lavender konon nak rasa tenang, buat kopi, buka laptop, sambung kerja. Jam menunjukkan pukul 12.47 tengah malam bila aku mula rasa ada bunyi. Mula-mula aku fikir paip, tapi makin lama makin jelas. Orang menangis. Perempuan. Perlahan, panjang, datang dari atas. Aku berhenti menaip. Kepalaku terus dongak siling. Tangisan tu berterusan. Panjang. Kadang-kadang tersedu, kadang-kadang macam orang merintih. Aku duduk diam beberapa minit. Cuba rasional. Mungkin ada orang baru pindah atas. Mungkin gaduh dengan boyfriend. Mungkin tengok drama Korea ending sedih. Tapi lepas 15 minit, aku mula rasa pelik. Sebab tingkat 8 kosong. Aku ambil penyapu. Ya, aku tahu bunyi macam tak masuk akal. Tapi penyapu tu paling dekat. Aku ketuk siling. Hello, cik kat atas. Kalau nak menangis, volume slow sikit. Tangisan berhenti. Terus senyap. Aku rasa lega. Nampak? Manusia. 5 saat kemudian, tuk, ada benda ketuk balik dari atas. 3 kali. Aku beku. Penyapu jatuh atas lantai. Dan lepas tu, suara perempuan perlahan sangat. Macam dekat telinga. Ra. Aku jerit macam tengok bil elektrik. Terus lari ke bilik, selimut satu badan. Walaupun aku tahu selimut tak pernah dalam sejarah manusia berjaya halang hantu. Tapi otak panik memang tak logik. Pagi esoknya, aku bangun dengan muka sembab sebab tertidur dalam ketakutan. Aku cuba yakinkan diri semua tu mimpi. Sampai aku keluar bilik dan nampak atas meja makan,
sebatang penyapu aku. Tegak, berdiri sendiri. Aku tak sentuh. Aku tak dekat. Aku cuma pandang dari jauh sambil baca apa aja doa yang aku hafal, termasuk lirik lagu sekolah, sebab masa tu semua keluar sekali. Hari tu aku turun jumpa Pakcik Gad. "Pakcik, siapa duduk tingkat 8?" Dia diam. "Pakcik, saya serius." Dia hisap rokok, lepas tu cakap perlahan, "Dulu ada seorang perempuan." Aku terus rasa tak sedap hati. "Nama dia?" "Tak elok tahu banyak." Aku duduk depan dia. "Pakcik, semalam ada orang panggil nama saya." Dia terus pandang tepat ke muka aku, dan buat pertama kalinya wajah dia berubah pucat. "Dia dah mula kenal kau." Aku rasa lutut longgar. "Siapa dia?" Pakcik Gad tu tarik nafas panjang. "Namanya Melo, penghuni unit 8 Sempang 1. 3 tahun lepas dia jatuh dari balkoni." "Jatuh?" Dia giling perlahan. "Orang kata bunuh diri, tapi mayat dia dijumpai dalam keadaan pelik." Aku terus rasa perut berpusing. "Macam mana?" Pakcik tu sambung. "Mulut dia dijahit." Aku terus rasa perut berpusing. Pakcik tu sambung. "Dan sejak malam tu, setiap penghuni bawah unit dia akan dengar dia menangis." Aku terus cakap, "Kenapa tak tutup bangunan ni?" Dia ketawa kecil. "Sebab orang tetap perlukan tempat murah." Kapitalisme memang lagi menyeramkan daripada hantu kadang-kadang. Petang tu aku nekat nak pindah. Aku call ejen. Tak jawab. Aku message. 1 tik. Aku cuba buka website listing apartmen tu. Iklan dah hilang. Masa tu aku mula rasa aku dah terperangkap. Malam kedua datang lebih cepat daripada yang aku sangka. Jam tepat pukul 1.13 pagi. Tangisan tu datang lagi. Tapi kali ni lebih kuat, lebih dekat. Bukan dari atas, dari dapur. Aku perlahan-lahan jalan ke dapur. Lampu berkelip. Tingkap yang aku pasti dah tutup terbuka luas. Angin malam masuk sejuk macam ais. Dan atas kaca tingkap tu ada tulisan dengan sesuatu yang merah pekat. "Jangan naik." Aku terkaku sebab pada masa yang sama, dari luar tingkap aku, tingkat 8 atas aku nampak seorang perempuan berdiri terbalik di siling balkoni. Rambut panjang berjuntai, baju putih koyak, kepala sengit, dan mulut dia dijahit. Dia senyum. Macam mana orang yang mulut dijahit boleh senyum, aku tak tahu. Tapi dia senyum. Lalu dia angkat tangan perlahan dan tunjuk ke atas, ke arah tingkat 8. Sebelum seluruh bangunan bergema dengan bunyi ketawa perempuan yang terlalu nyaring sampai lampu rumah aku terus padam. Dan dalam gelap itu, satu suara berbisik dari belakang aku. "Kenapa kau belum naik jumpa aku?" Aku tahu satu benda malam tu. Aku tak tinggal seorang dalam apartmen itu. Dan yang lebih teruk, sesuatu dari tingkat atas sudah turun. Aku tak tahu macam mana aku masih hidup lepas malam tu. Serius. Kalau jantung aku ada mulut, dia dah lama saman aku sebab paksa dia kerja overtime. Masa suara tu berbisik dekat belakang telinga aku, seluruh badan aku jadi keras macam ayam beku dalam peti ais. Aku tak berani toleh. Aku cuma berdiri terpaku depan tingkap dapur sambil tengok pantulan sama perempuan bermulut jahit tu dekat kaca. Dalam kepala aku masa tu cuma satu ayat. Kalau aku selamat, aku sumpah takkan cari rumah murah lagi. Mahal sikit tak apa, janji tak ada pakej roh penasaran. Perlahan-lahan, aku baca apa saja doa yang aku ingat. Campur-campur. Ada yang betul, ada yang mungkin dah jadi lirik iklan raya. Yang penting, niat. Dalam gelap tu, suara tangisan makin perlahan. Angin sejuk yang masuk dari tingkap pun macam surut sedikit. Aku ambil peluang tu. Dengan tangan menggigil, aku capai suis lampu. Klik. Lampu menyala. Dapur kosong. Tingkap tertutup. Tulisan merah hilang. Tak ada perempuan terbalik. Tak ada bisikan. Cuma aku berdiri macam orang baru lepas kena prank level jin. Aku terus capai beg galas. Masukkan laptop, charger, dompet, 2 helai baju dan tanpa sebab logik, sebungkus mi segera. Dalam keadaan takut, manusia memang akan buat keputusan aneh. Aku nekat keluar dari apartmen malam tu juga. Koridor tingkat 7 sunyi macam kubur VIP. Lampu berkelip-kelip.
Aku tekan butang lift berkali-kali. Macam itu boleh percepatkan benda. Bila pintu lift terbuka, aku hampir menjerit. Sebab dalam lift ada seorang perempuan tua. Dia berdiri membelakangi aku. Rambut putih panjang sampai pinggang. Baju kurung lusuh warna kelabu. Aku tak dengar langsung bila dia masuk. Jantung aku terus buat backflip. Tapi aku paksa diri masuk juga. Sebab pilihan aku masa tu cuma dua. Naik lift dengan nenek misteri atau tinggal dalam apartmen dengan perempuan mulut jahit. Aku pilih option yang ada warga emas. Pintu lift tertutup perlahan. Aku tekan G, tapi lift tak bergerak. Sebaliknya, nombor dekat panel menyala sendiri. Aku terus tekan G lagi. Tak jalan. Tekan semua butang pun tak jalan. Lift mula naik. Aku pandang perempuan tua tu melalui pantulan pintu besi. Dia masih diam, masih membelakangi aku. Aku cuba bersuara. "Nenek, kita nak ke mana ni?" Dia jawab tanpa berpaling. "Tempat yang kau patut pergi dari awal." Aku terus rasa nak pitam. Ding! Pintu lift terbuka. Tingkat 8. Lorong depan lift gelap. Lebih gelap dari tingkat aku. Bau lembab dan busuk macam kain basah terperam sebulan. Cat dinding mengelupas besar-besar. Ada kesan tangan merah dekat sepanjang koridor. Dan paling teruk, semua pintu unit terbuka sedikit. Macam sengaja menunggu. Aku cuba keluar balik dari lift. Tapi perempuan tua tu tiba-tiba hilang. Ya, hilang. Macam asap. Aku seorang dalam lift. Dan pintu lift tertutup sendiri belakang aku. Aku berdiri dekat lorong tingkat 8 sambil pegang beg. Macam boleh jadikan perisai. Baguslah Nadira. Brilliant. Datang rumah baru, terus buat lawatan eksklusif ke alam lain. Aku jalan perlahan. Setiap langkah berbunyi kuat sebab sunyi sangat. Aku cuba cari tangga. Tapi koridor tu pelik. Panjang. Terlalu panjang. Macam tak habis-habis. 81, 82, 83. Lepas tu 81 semula. Aku berhenti. Aku patah balik. 84, 85, 81 semula. Tak masuk akal. Aku mula panik. Dan masa tu, aku dengar tangisan. Dekat. Sangat dekat. Datang dari unit 81. Pintu dia terbuka luas. Gelap pekat di dalam. Aku patut lari. Aku tahu. Tapi manusia ni kadang-kadang bila takut sangat, rasa ingin tahu jadi bodoh. Aku masuk. Ruang tamu unit tu penuh habuk. Sofa lama. Televisyen rosak. Bingkai gambar pecah atas lantai. Dan semua dinding penuh dengan tulisan. Berulang-ulang. Jangan percaya dia. Dia masih hidup. Aku tak jatuh. Aku baca satu-satu sambil cuba faham. Tiba-tiba aku nampak satu gambar atas meja. Seorang perempuan muda. Cantik. Rambut panjang. Senyum lembut. Dan aku kenal wajah tu. Dia. Perempuan mulut jahit. Melo. Aku pegang bingkai gambar. Belakang dia ada tulisan hantan. Kalau kau jumpa ini, tolong cari bilik stor belakang. Aku terus pandang sekeliling. Stor? Aku jumpa satu pintu kecil dekat dapur. Berkunci. Tapi kunci masih tersangkut. Aku buka. Dalam stor tu sempit. Bau busuk kuat sangat. Aku hampir muntah. Ada kotak-kotak lama, kain beruk dan satu peti besi kecil. Aku buka. Dalam tu ada fail, surat khabar lama dan satu perakam suara. Aku tekan play. Suara perempuan keluar. Lemah, bergetar. Nama aku Melo. Kalau ada orang dengar rakaman ni, tolong jangan percaya penjaga bangunan ini. Dia bukan manusia. Aku teruslah sesejuk badan. Rakaman sambung. Aku nampak dia bawa penduduk ke tingkat 8. Satu demi satu. Dia beri mereka kepada sesuatu yang tinggal di sini. Aku cuba lari, tapi dia tangkap aku. Suara dia mula menangis. Kalau aku mati, bukan sebab aku bunuh diri. Rakaman tamat. Aku berdiri kaku. Penjaga bangunan. Pak Cik Guat. Aku terus teringat muka dia. Tenang, diam, macam tahu semuanya. Dan masa tu, dari belakang aku, ada bunyi pintu stor tertutup. Gelap. Aku terus hentak pintu. Tak buka. Aku menjerit. Tak ada jawapan. Kemudian, bunyi tapak kaki. Perlahan. Dekat. Dekat luar stor dan suara Pak Cik Guat. Tak sepatutnya kau dengar semua itu, Nadira. Aku terus rasa seluruh badan beku. Aku tahu dari awal kau akan naik juga. Aku hentak pintu lagi. Buka! Dia ketawa kecil. Sudah lama dia lapar. Suara dia berubah. Dalam. Serak. Macam dua suara bercampur. Aku dah bagi dia ramai. Tapi dia pilih kau. Aku terduduk.
Air mata mula keluar sendiri. Kenapa aku? Senyap sekejap. Lalu dia jawab perlahan. Sebab kau nampak sama macam perempuan yang cuba bunuh dia dulu. Aku tak faham. Tapi masa tu, dinding stor mula bergetah. Dari celah rak lama, tangan-tangan pucat mula keluar. Banyak. Terlalu banyak. Semua cuba capai aku. Aku menjerit. Dan dalam gelap pekat itu, satu wajah muncul dekat depan aku. Perempuan mulut jahit. Meloh. Tapi kali ni dia tak menakutkan. Dia cuma pandang aku dan hulurkan satu kunci kecil. Sebelum dia bisik perlahan, turun ke aras bawah tanah. Kebenaran ada di sana. Lepas tu dia hilang dan stor itu terbuka sendiri. Aku lari keluar. Koridor kosong. Pakcik Guat hilang. Tapi di hujung lorong, pintu lift terbuka dan panel dia hanya tunjuk satu huruf. B. Basement. Aku berdiri tercungap-cungap sebab aku tahu kalau aku masuk lift itu, aku mungkin tak akan keluar sama. Tapi kalau aku tak masuk, sesuatu dari tingkat 8 akan datang ambil aku sendiri. Kalau kau pernah rasa hidup kau dah cukup susah, cubalah berdiri seorang diri dekat tingkat 8 apartmen berhantu depan lift yang terbuka menuju ke basement misteri sambil pegang kunci kecil pemberian hantu perempuan bermulut jahit. Baru kau akan faham definisi sebenar aku patut sambung duduk dengan mak ayah dulu. Aku berdiri depan lift tu lama, sangat lama, sampai sempat fikir kalau aku pura-pura mati, adakah semua benda ni akan berhenti. Tapi malangnya aku masih hidup dan hantu biasanya tak terpedaya dengan drama. Lift tu terbuka diam-diam, macam menunggu aku. Dalamnya kosong. Lampu putih berkelip perlahan. Huruf B pada panel menyala merah, macam mata orang demam. Aku pegang kunci kecil tu erat-erat, tarik nafas dan masuk. Pintu tertutup. Terus, lift bergerak turun. Laju. Terlalu laju. Perut aku rasa macam tertinggal dekat tingkat 8. Panel nombor berubah pelik. -1, -3, -7. Aku terus tekan butang buka pintu. Tak jalan. Bagus, sangat bagus. Kalau mati nanti kubur aku tulis meninggal dunia sebab naik lift yang tak ikut sistem. Lift berhenti mengejut. Lampu padam. Gelap. Dan dari speaker lift, bunyi orang menangis. Aku dah malas nak terkejut. Jujur. Kalau nak scare saya, cuba cara baru sikit. Tangisan berhenti. Lepas tu suara perempuan berbisik. Jangan percaya wajah yang kau kenal. Pintu lift terbuka. Aku melangkah keluar dan terus rasa kaki aku lemah. Sebab tempat tu bukan basement biasa. Lorong bawah tanah yang luas, dinding batu kasar, siling rendah dengan paip karat. Lampu gantung berjuntaian, sesetengah dah rosak, bau lembab campur darah lama. Dan yang paling pelik, ada banyak pintu besi sepanjang lorong. Setiap satu ada nombor dan ada nama. Aku lalu satu-satu. Bilik 01, Suria. Bilik 02, Hafiz. Bilik 03, Lina. Bilik 04, kosong. Bilik 05, Nadira. Aku terus undur. Excuse me, nama aku. Terpampang, macam bilik hotel neraka. Aku cuba tarik nafas stabil. Dalam kepala, satu benda jelas. Aku memang dah lama jadi sasaran. Di hujung lorong ada satu pintu kayu besar dengan simbol pelik terukir. Kunci kecil dalam tangan aku mula terasa panas. Aku tahu itu pintu dia. Aku masukkan kunci. Klik. Pintu terbuka. Perlahan. Dalam tu, sebuah bilik besar macam pejabat lama. Rak fail penuh dari lantai ke siling. Lampu meja hijau dan satu papan dinding yang dipenuhi gambar penghuni apartmen dengan benang merah sambung satu sama lain. Macam siasatan pembunuhan. Aku nampak gambar Melo, gambar aku, gambar Pakcik Gad dan satu gambar perempuan lain yang buat aku beku. Perempuan dalam gambar tu, muka dia sama macam aku. Seiras, macam kembar. Di bawah gambar tertulis, subjek asal Nadia Rahman. Tahun 1998. Aku terus rasa darah hilang dari muka. Tahun 1998? Aku lahir 1998. Tapi nama aku Nadira. Aku buka fail atas meja.
dan dunia aku terus terbalik. Dokumen pengangkatan. Nama bayi Nadia Rahman. Tarikh lahir sama macam aku. Catatan, ditemui seorang diri di lokasi kebakaran residensi Seri Mawar. Aku terduduk, tangan menggigil. Aku anak angkat? Aku berasal dari bangunan ni? Tak masuk akal. Aku selak lagi. Laporan kejadian. Tahun 1998, kebakaran besar di tapak lama residensi Seri Mawar sebelum bangunan dibina semula. 12 kematian. Seorang wanita disyaki dalam ritual pemujaan. Nama wanita itu Sarina. Aku pandang gambar dia dan aku hampir pingsan. Sebab itu wajah dia. Bukan seiras, bukan mirip. Sama. Betul-betul sama. Tak mungkin. Suara dari belakang menjawab. Memang mungkin. Aku pusing. Pakcik Gad berdiri dekat pintu. Tapi kali ni dia bukan macam biasa. Mata dia hitam penuh. Kulit muka berkedut macam terbakar. Mulut dia terlalu lebar bila senyum. Akhirnya kau tahu. Aku pegang fail macam senjata. Walaupun fail tak pernah kalahkan makhluk gaib dalam mana-mana filem. Aku siapa? Dia melangkah masuk perlahan. Reinkarnasi. Aku terus cakap, tak payah merepek. Dia ketawa. Dulu Sarina cuba buka pintu antara dunia. Dia perlukan korban. Tapi ritual gagal. Bangunan terbakar. Semua mati. Aku geling. Kenapa aku? Sebab kau adalah dia yang lahir semula. Aku rasa nak muntah. Tak mungkin. Dia dekat lagi. Dan yang di tingkat 8 tu masih menunggu kau sambung apa yang dia mulakan. Aku terus lari ke sisi meja. Dia tak kejar. Cuma senyum. Melor cuba hentikan semua ni. Sebab itu mulut dia dijahit supaya rahsia tak tersebar. Aku teringat rakaman. Dia bantu aku. Dia bodoh. Suara dia berubah lagi. Dan sekarang kau akan buka pintu itu. Tiba-tiba seluruh bilik bergegar. Rak fail tumbang, lampu pecah, dinding belakang meja retak perlahan. Dan dari celah retakan itu muncul satu pintu batu besar dengan simbol yang sama. Aku tahu inilah pintu yang dia maksudkan. Pakcik Gad hulur tangan. Tentuh. Aku undur. Tak nak. Dia jerit. Dan seluruh bilik gelap sekejap. Bila lampu berkelip semula, dia ada depan aku. Terlalu dekat. Aku boleh bau busuk retuk dari mulut dia. Kau milik tempat ini. Aku jerit dan hayun fail ke muka dia. Ajaibnya, dia tersentak. Lepas tu aku teringat. Dalam fail ada gambar. Aku tarik gambar Sarina dan tekan pada pintu batu. Simbol atas pintu menyala merah. Pakcik Gad berjerit. Jangan. Tapi dah terlambat. Pintu batu terbuka dan sesuatu keluar. Bukan manusia, bukan hantu biasa. Sosok tinggi hitam bertanduk, mata putih kosong macam asap hidup. Aku terus menyesal semua keputusan. Makhluk itu pandang Pakcik Gad dulu, lalu bersuara dalam nada berlapis. Penjaga gagal. Sebelum dia sempat lari, makhluk itu pegang kepala dia dan tarik keluar bayang hitam dari tubuh dia. Pakcik Gad jatuh kaku. Mati. Aku berdiri menggigil. Makhluk itu pusing pada aku. Pembawa darah, kau kembali. Aku geling. Tak, salah orang. Saya freelance designer je. Dia hulur tangan. Lengkapkan ritual. Aku undur sampai dinding. Dan masa tu, Melur muncul. Di depan aku. Dia pandang makhluk itu dan jerit. Ya, walaupun mulut dijahit, jeritan dia pecahkan semua cermin bilik. Makhluk itu mundur. Melur tolak aku ke arah pintu. Aku faham. Lari. Aku lari keluar bilik, masuk lift semula. Pintu hampir tertutup masa makhluk hitam tu meluru. Aku sempat nampak tangan dia terulur dan suara dia bergema, kami akan naik. Pintu tertutup. Lift bergerak naik laju. Aku jatuh terduduk. Tangan aku masih pegang satu benda. Kunci kecil tadi dah bertukar jadi loket. Bentuk simbol pintu. Dan belakangnya ada ukiran. Bab terakhir belum bermula. Aku pandang panel lift. Ia tak tunjuk tingkat. Cuma satu perkataan. Atas. Dan lift mula naik melepasi tingkat 8.
Aku tak tahu dalam dunia nyata ada tak lift yang boleh naik melepasi bangunan di sendiri. Tapi lift yang aku tengah duduk ni jelas tak kenal hukum fizik, plan arkitek atau akta keselamatan bangunan. Panel dia tak tunjuk nombor, cuma perkataan atas berkelip-kelip macam nak ejek aku. Dan bunyi kabel lift tu, ya Allah, macam orang tengah seret rantai atas kubur. Aku terduduk atas lantai lift sambil pegang loket tu kuat-kuat. Kepala aku berserabut. Anak angkat, reinkarnasi, ritual, makhluk bertanduk. Semua benda tu terlalu banyak untuk satu malam. Aku cuma nak pindah rumah murah, bukan daftar jadi watak utama filem seram bajet besar. Lift terus naik. Naik, sampai telinga aku berdengung. Tiba-tiba ia berhenti dengan satu hentakan kuat, sampai aku hampir gigit lidah sendiri. Ding! Pintu terbuka. Aku berdiri perlahan dan terus rasa nak menangis. Sebab depan aku bukan tingkat apartmen, tapi satu koridor panjang yang terapung dalam kabus hitam. Ya, terapung. Tak ada dinding luar, tak ada tingkap, cuma lantai kayu lama, lampu gantung kuning dan kabus pekat di kiri kanan, macam lorong menuju tempat yang HR tak akan bagi orientation. Aku pandang belakang. Lift dah hilang. Memanglah, kalau nak pelik, terus pelik habis. Aku berjalan perlahan. Setiap langkah berbunyi kruk, kruk, macam papan nak patah. Udara sejuk sangat sampai nafas aku jadi wap. Di kiri kanan ada pintu-pintu lama. Setiap satu tertulis tahun. Aku berhenti depan pintu 2026. Tarikh tahun sekarang. Jantung aku mula tak sedap. Atas tombol pintu tergantung satu tag kecil. Nama Nadira. Of course, semestinya. Aku cuba buka. Tak bergerak. Tapi bila aku sentuh loket, pintu tu terbuka sendiri. Dalam tu bilik tidur aku. Betul-betul sama. Laptop atas meja, cawan kopi separuh penuh, baju aku atas kerusi. Macam apartmen aku. Tapi satu benda berbeza. Ada seseorang duduk atas katil. Perempuan. Belakang dia menghadap aku. Rambut panjang, baju hitam. Aku terus rasa lawyer. Siapa kau? Dia bangun perlahan dan berpusing. Aku pandang muka dia dan seluruh badan aku rasa macam jatuh ke dalam ais. Sebab dia adalah aku. Bukan mirip, bukan seiras. Aku. Cuma versi dia lebih pucat, mata lebih gelap, bibir senyum terlalu lebar. Finally, dia cakap sambil tepuk tangan perlahan. Lama aku tunggu. Aku undur. Tak kelakar. Dia ketawa kecil. Memang bukan. Dia jalan mendekat. Aku perasan kaki dia tak sentuh lantai. Siapa kau sebenarnya? Dia tunduk sedikit macam buat salam perkenalan. Aku Sarina. Nama tu buat perut aku berpusing. Aku bukan kau. Betul. Dia angkat bahu. Kau cuma bekas baru. Aku terus cuba lari keluar pintu. Pintu hilang. Bagus. Sangat bagus. Dia duduk balik atas katil macam tak kisah. Dengar sini Nadira. Dulu ritual aku gagal sebab ada pengkhianat. Aku terperangkap di antara dunia. Bertahun aku tunggu tubuh baru yang sesuai. Dia pandang aku tepat. Dan kau adalah rumah aku. Aku geleng laju. Tak akan. Dia ketawa sampai suara dia bertindih dengan gema lain. Kau fikir semua ni kebetulan? Apartmen murah, ejen hilang, semua diatur. Aku rasa marah mula lawan takut. Kalau kau hebat sangat, kenapa tak ambil badan aku terus? Dia diam sekejap. Lepas tu senyum sinis. Sebab kau masih ada satu benda yang aku tak dapat sentuh. Dia tunjuk loket. Aku pegang erat. Melur. Nama tu keluar dari mulut dia macam racun. Dia ikat roh kau dengan kunci itu. Selagi kau pegang, aku tak boleh masuk penuhnya. Aku terus rasa sedikit lega. Sedikit. Dia bangun. Jadi bagi saja pada aku. Kalau aku bagi, aku ni bodoh. Betul. Sekelip mata dia muncul depan aku. Terlalu dekat. Tangan dia cengkam leher aku. Aku cuba lawan, tapi tenaga dia macam besi. Berhenti lawan. Aku rasa nafas makin sempit. Mata aku berkabur. Dan masa tu,
Dinding bilik pecah secara literal. Meluru-meluru masuk macam peluru putih. Dia hentam Sarina sampai aku terlepas. Aku jatuh terbatuk-batuk. Dua roh perempuan tu bertarung depan aku, macam ribut. Cermin pecah, lampu meletup, katil terangkap. Aku tak tahu hantu boleh WWE macam ni. Melur menoleh pada aku dan tunjuk arah almari. Aku buka. Dalam tu bukan baju, tapi tangga spiral turun ke bawah. Aku jerit. Kenapa semua jalan keluar rumah ni tak normal? Tak ada siapa jawab. Aku turun. Cepat. Tangga tu panjang gila, macam tak habis-habis. Sampai aku rasa dah turun beratus meter. Akhirnya aku sampai bawah. Satu ruang bulat besar, macam dewan ritual. Lantai dipenuhi simbol merah, lilin hitam, dan tengah-tengah ruang tu ada buaian bayi. Aku beku. Perlahan-lahan aku mendekati. Dalam buaian tu ada satu kotak kayu. Aku buka. Dan dalam tu satu surat. Tulisan tangan. Aku baca. Nadira, kalau kau jumpa ini, Mak minta maaf. Kau tak sepatutnya dilahirkan untuk tujuan ini. Aku cuba selamatkan kau dari Sarina. Kalau dia kembali, cari cermin utama dan pecahkan sebelum bulan penuh. Aku berhenti. Tangan menggelita. Surat tu ditandatangani ibu kandungmu, Aisyah. Aku rasa dada sesak. Jadi, ibu kandung aku tahu semua ni. Dan dia selamatkan aku. Tiba-tiba suara bergema dari atas. Sarina, dia tipu kau? Aku dongak. Dia berdiri atas siling dewan. Ya, atas siling. Kenapa semua makhluk ni suka langgar graviti? Dia turun perlahan macam asap. Pilih, serahkan loket dan hidup tenang atau biar dunia atas runtuh bersama aku. Tiba-tiba seluruh ruang bergegar. Cermin besar di hujung dewan mula bersinar. Aku tahu itu cermin utama. Tapi Sarina dah mula mendekat. Loket dalam tangan aku makin panas. Aku ada satu peluang. Satu. Dan keputusan aku malam tu akan menentukan siapa sebenarnya aku. Kalau ada orang pernah cakap hidup ni tentang membuat pilihan bijak, aku nak jemput dia datang tempat aku malam tu. Berdiri dalam dewan ritual bawah entah bawah berapa lapis bangunan berhantu, depan roh perempuan psikopat bernama Sarina yang terapung, atas lantai macam dia bayar premium untuk anti-gravity, sambil sebuah cermin besar menyala macam portal ke neraka, bersih dekorasi klasik. Lepas tu suruh dia pulih dengan tenang. Memang taklah. Seluruh ruang bergegar. Lilin hitam terpadam satu persatu. Bau hangit mula memenuhi udara. Sarina melangkah ke arah aku. Gaun hitam dia berkibar walaupun tak ada angin. Mata dia kosong tapi penuh marah. Jenis mata yang kau tengok sekali pun dah rasa macam nak minta maaf, walaupun kau tak buat salah. Loket dalam tangan aku panas sampai hampir melecur. Aku tahu benda ni penting. Aku tahu kalau aku serah, habislah aku. Tapi kalau aku tak buat apa-apa, cermin besar tu makin bercahaya dan aku rasa sesuatu dari sebalik dia sedang cuba menolak keluar. Aku tarik nafas dan buat satu keputusan paling logik dalam hidup aku. Aku lari ke arah cermin. Berani kau, jerit Sarina. Tak berani sebenarnya, tapi saya tengah improvise. Aku pecut. Lantai di bawah kaki mula merekah. Dari celah simbol merah, tangan-tangan hitam keluar cuba pegang kaki aku. Aku lompat macam peserta rancangan halangan. Tak graceful langsung, tapi berkesan. Sarina meluru laju. Rambut dia memanjang macam hidup sendiri. Aku capai satu lilin besi dari lantai dan baling ke arah dia. Tak sakit pun agaknya, tapi cukup buat dia marah tahap maksimum. Aku sampai depan cermin. Tinggi dia hampir 2 kali badan aku. Bingkai ukiran emas lama, penuh simbol pelik. Permukaan dia bukan pantulan biasa. Dalam tu aku nampak wajah-wajah menjerit, bayang-bayang bergerak macam lautan roh yang terperangkap. Dan paling tengah, makhluk bertanduk dari basement tu. Dia sedang tekan dari seberang. Aku teringat surat ibu kandung aku. Pecahkan sebelum bulan penuh. Masalahnya, macam mana nak pecahkan benda sebesar ni? Aku tengok sekeliling. Tiada tukul, tiada kerusi, tiada apa-apa selain lilin, darah kering dan trauma. Sarina dah dekat. Jangan sentuh cermin itu. Aku pandang loket.
kemudian pada cermin, kemudian balik pada loket. Kalau rosak, claim warranty ada tak? Aku hentak loket ke tengah cermin. Sunyi. 1 saat, 2 saat. Lepas tu, krap! Retakan menjala ke seluruh permukaan macam kilat. Cermin bergegar hebat. Seluruh dewan menjerit. Ya, dewan tu sendiri berbunyi. Sarina melolong sampai telinga aku rasa nak berdarah. Apa yang kau buat? DIY repair gone wrong. Retakan semakin besar. Cahaya putih meletup keluar. Aku tercampak ke belakang. Sarina cuba tahan cermin dengan tangan, tapi permukaan tu mula menyedut dia masuk. Dia menjerit nama aku. Bukan Nadira. Nadia! Suara tu menusuk sampai dada aku sakit. Aku pandang dia dan buat pertama kali, aku nampak ketakutan sebenar dalam mata dia. Kalau aku hilang, kau pun takkan lengkap. Aku tak faham maksud dia. Tapi sebelum aku boleh tanya, cermin pecah sepenuhnya. Ledakan cahaya menelan semuanya. Aku rasa badan aku melayang. Kemudian, gelap. Bila aku sedar, aku terbaring atas lantai apartmen aku. Unit 73. Ruang tamu. Pagi. Cahaya matahari masuk dari tingkap. Aku duduk perlahan, kepala berpusing. Semua nampak normal. Sofa lama, meja kopi, laptop aku. Tiada simbol, tiada darah, tiada portal. Aku cepat-cepat tengok tangan. Loket masih ada. Retak di tengah. Jadi, bukan mimpi. Telefon aku berbunyi. Aku terkejut sampai hampir campak keluar tingkap. Skrin tunjuk nombor tak dikenali. Aku jawab dengan tangan menggegar. Hello? Suara perempuan. Lembut. Tenang. Kalau kau masih hidup, turun ke lobi sekarang. Talian terputus. Aku tak fikir panjang. Aku terus capai jaket dan turun lobi. Lobi apartmen penuh orang. Betul-betul penuh orang. Polis, paramedik, penghuni. Pita kuning. Aku terus cari seseorang untuk tanya. Seorang pegawai polis tahan aku. Cik tinggal sini? Ya. Kenapa? Dia pandang pelik. Bangunan ni terbakar malam tadi. Aku terus beku. Apa? Dia tunjuk ke atas. Aku tengok. Tingkat 8 ke atas hangus. Hitam. Rosak teruk. Macam kebakaran besar. Tapi tingkat aku langsung tak kena. Aku pandang dia semula. Macam mana saya boleh? Dia potong. Kami tak jumpa cik masa operasi. Semua fikir unit cik kosong. Aku rasa dunia berpusing. Kalau aku tak dijumpai, siapa yang bawa aku balik ke apartmen? Dan satu lagi, katanya sambil buka fail, kami jumpa sesuatu dekat bawah tanah. Aku telan air liur. Apa? Ruang tersembunyi. Aku diam. Dia sambung. Ada rekod lama, bukti kehilangan penghuni dan rangka manusia. Jantung aku terus laju. Berapa? Dia pandang fail. 13. 13. Bukan 12 macam laporan dulu. Satu lagi siapa? Malam tu aku tak dapat tidur. Aku duduk atas sofa sambil pegang loket. Fikiran aku serabut. Kalau semua dah tamat, kenapa aku masih rasa ada benda tak kena? Tepat jam 1.13 pagi, lampu rumah kelip. Aku terus bangun. Jantung terus buat maraton. Dari arah dapur, bunyi ketukan. 3 kali. Tok, tok, tok. Aku jalan perlahan. Dekat meja dapur, ada sampul hitam. Aku pasti tadi tak ada. Aku buka. Dalam tu sekeping gambar. Gambar aku masa kecil. Berdiri depan residensi Serimawa yang lama. Dan di belakang aku, ada seorang perempuan memegang tangan aku. Bukan ibu, bukan Melo. Sarina. Belakang gambar, ada tulisan tangan merah. Masih ada satu yang belum dibebaskan. Aku rasa seluruh badan jadi sejuk. Dan masa aku angkat kepala, pantulan aku dekat tingkap dapur sedang tersenyum sendiri. Kalau kau pernah tengok pantulan sendiri, senyum tanpa kau suruh, percayalah, semua motivasi hidup akan hilang sekelip mata. Aku berdiri kaku depan tingkap dapur macam patung jualan, sementara aku dalam pantulan tu tersenyum makin lebar. Bukan senyum biasa, bukan senyum orang menang loteri.
Ini senyum yang terlalu kemas, terlalu tenang, terlalu tahu sesuatu yang aku tak tahu. Jenis senyum yang terus buat bulu roma naik sampai rasa macam badan aku ada sistem alam sendiri. Aku cepat-cepat berpaling dari tingkap. Dalam teori, kalau tak tengok, benda tu tak wujud. Itu teori aku. Sangat tak saintifik. Tapi masa panik, memang otak guna apa sahaja. Aku kira sampai 5, tarik nafas, lepas tu pusing semula. Pantulan tu normal. Aku, muka pucat, rambut serabai, mata macam tak tidur seminggu. Syukur. Aku pegang singki kuat-kuat sampai jari sakit. Sampul hitam atas meja masih ada. Gambar aku kecil dengan Sarina masih dalam tangan. Aku tengok semula. Tak mungkin. Macam mana dia ada dalam gambar masa kecil aku? Kalau semua ritual tu berlaku sebelum aku dibesarkan keluarga angkat, macam mana dia pernah sentuh aku? Soalan tu belum sempat terjawab bila pintu rumah diketuk. 3 kali. Tok, tok, tok. Aku terus rasa nak pindah planet. Jam dinding tunjuk jam 1.17 pagi. Siapa pula datang waktu macam ni? Aku capai penyapu. Ya, lagi sekali. Senjata tradisi keluarga. Aku intai lubang pintu. Kosong. Tak ada sesiapa. Aku buka sedikit. Koridor sunyi. Cuma satu kotak kayu kecil atas lantai. Aku pandang kiri kanan. Tak ada orang. Aku angkat kotak tu masuk dalam rumah dan terus kunci semua pintu macam nak tahan zombie. Kotak tu berat sikit. Atas penutup dia ada ukiran simbol sama macam loket aku. Aku buka perlahan. Dalam tu ada pita kaset lama dan nota ringkas. Dengar sampai habis. Jangan percaya sesiapa. Aku dah muak dengan nota misteri. Semua suka sangat tinggalkan clue macam escape room. Aku cari player lama. Ajaibnya, dalam kabinet TV memang ada satu. Aku masukkan kaset, tekan play. Suara perempuan keluar. Tua, serak, tapi lembut. Nadia, kalau kau dengar ni, makcik minta maaf. Aku terus tegak. Makcik, aku Salma. Dulu aku bidan yang sambut kelahiran kau. Aku telan Ailio. Waktu itu, ibu kandung kau, Aisyah, datang dalam keadaan parah. Dia bawa kau keluar dari ruang ritual. Dia tahu Sarina akan cari tubuh baru. Jadi dia minta aku sembunyikan kau. Rakaman berhenti sekejap. Bunyi nafas. Masalahnya, Sarina sempat tandakan kau. Aku pegang loket. Tandakan? Selagi tanda itu ada, roh dia akan sentiasa terikat pada kau. Cermin utama hanya memutus sebahagian, tapi bukan semuanya. Aku rasa dada berat. Masih ada satu roh yang terkurung. Roh itu kunci sebenar. Suara dia jadi perlahan. Cari bilik 84. Rakaman tamat. Aku terus pandang kosong ke depan. 84. Masalahnya, tingkat 8 dah berterbakar. Aku gelak kecil sendiri. Tentu saja. Kenapa tak? Pagi esoknya, aku turun ke lobi. Bangunan masih dalam siasatan, tapi penghuni dah dibenarkan masuk semula tingkat bawah. Aku jumpa seorang polis perempuan tengah semak fail. Dia nampak aku dan datang dekat. Cik Nadira, aku angguk. Saya Inspektor Farah. Farah. Dia hulur fail nipis. Kami jumpa ini dalam ruang bawah tanah. Ada nama cik. Aku buka. Fail perubatan lama. Tajuk, Subjek 13. Jantung aku terus jatuh. Dalam tu ada gambar bayi, aku, dan catatan eksperimen. Host viable. Soul division incomplete. Secondary vessel required. Aku pandang Farah. Ini apa? Dia tarik nafas. Sejujurnya, saya tak tahu. Tapi bangunan ini ada sejarah panjang yang disembunyikan.
Dia tunduk sedikit. Dan ada satu mayat yang kami belum kenal pasti. Aku terus tegang. Siapa? Dia perempuan. Di bilik tersembunyi belakang aras bawah tanah. Aku rasa tekak kering. Dia pegang sesuatu untuk Cik. Farah hulur beg bukti. Dalam tu, anak patung kain lama. Mata butang sebelah tercebut. Baju putih lusuh. Aku pegang dan terus dengar suara dalam kepala. Bawa aku pulang. Aku terus terlepas. Farah pandang pelik. Cik okey? Aku paksa senyum. Tak pernah. Malam tu aku naik semula ke tingkat 8. Ya, aku tahu. Keputusan bodoh. Tapi kalau ada hantu suruh cari bilik dan polis bagi anak patung bercakap, pilihan hidup kau memang dah lari jauh. Tangga kecemasan ke tingkat 8 masih boleh guna. Bau hanyut kuat. Dinding hitam terbakar. Lampu rosak. Aku guna flashlight telefon. Lorong tingkat 8 nampak lebih sempit sekarang. Sunyi sangat sampai bunyi nafas aku pun rasa bising. Aku cari nombor. 81 hangus. 82 tertutup. 83 runtuh. Akhirnya 84. Pintu dia tak berterbakar langsung. Elok, macam baru dicat. Aku dah mula rasa itu petanda buruk. Aku tolak. Terbuka. Dalam tu bilik kanak-kanak. Dinding warna biru muda. Mainan lama. Rak buku. Dan satu katil kecil. Atas katil, ada seorang budak perempuan duduk membelakangi aku. Rambut pendek. Baju tidur putih lusuh. Aku pegang loket erat. Hello? Dia tak jawab. Aku langkah dekat. Dan dia pusing. Wajah dia sama macam aku masa kecil. Aku hampir rebah. Dia senyum perlahan. Lama saya menunggu. Aku telan air liur. Awak siapa? Dia tunduk. Saya bahagian awak yang ditinggalkan. Aku terus rasa kepala berpusing. Tak lagi. Cukup. Aku dah penat dengan versi diri sendiri. Budak tu turun dari katil. Kita kena gabung semula. Kalau tak, dia akan ambil tempat kita. Dia siapa? Lampu bilik padam. Suhu jatuh mendadak. Budak tu pandang belakang aku. Aku tahu aku tak boleh toleh. Tapi aku toleh juga. Sarina berdiri dekat pintu. Separuh muka dia retak macam kaca pecah. Mata dia gelap dan senyum dia lebih lebar dari biasa. Akhirnya, aku jumpa yang hilang. Aku terus capai budak tu. Sarina meluru. Aku jerit. Loket menyala terang. Seluruh bilik berputar dan dunia gelap sekali lagi. Bila aku buka mata, aku berada di sebuah rumah lama kayu dan suara seseorang dari belakang berbisik. Selamat datang ke malam kau dilahirkan. Kalau hidup aku sebelum ni dah pelik, malam tu dia terus lompat masuk kategori, tolonglah, penulis skrip ni tak ada belas kasihan ke? Sebab bila aku buka mata, aku betul-betul berada dalam sebuah rumah kayu lama, jenis rumah kampung tradisional, dengan lantai papan yang berbunyi setiap kali angin lalu. Bau minyak tanah, daun sirih dan darah memenuhi ruang. Ya, darah. Itu bahagian yang tak pernah menenangkan. Lampu cuma datang dari pelita kecil di sudut bilik. Dinding kayu bergetar perlahan sebab hujan lebat di luar. Guruh berdentum macam langit pun tengah bergaduh. Aku bangun perlahan sambil pegang kepala. Budak kecil tadi, versi aku yang hilang, tak ada. Sarina pun tak nampak. Aku berdiri dan terus sedar. Aku bukan sekadar berada dalam rumah ni. Aku macam terapung dalam masa. Sebab bila aku cuba pegang meja, tangan aku lalu macam asap. Bagus. Jadi sekarang aku jadi penonton dalam sejarah hidup sendiri. Dari bilik sebelah, aku dengar jeritan perempuan menahan sakit. Aku ikut suara tu dan nampak satu pemandangan yang buat aku kaku. Seorang perempuan muda terbaring atas tilam nipis. Wajah dia pucat, rambut basah mendekat di muka, tubuh menggigil.
Di sisi dia, seorang bidan tua tengah cuba bantu kelahiran. Aku kenal wajah bidan tu dari rakaman, Salma. Dan perempuan atas tilam itu, Aisyah, ibu kandung aku. Aku rasa dada ketat. Dia muda sangat, mungkin awal 20-an, tapi mata dia penuh takut, bukan sekadar sakit bersalin, ketakutan yang lebih besar dari nyawa sendiri. Dia makin dekat, Aisyah cakap dalam nafas pendek. Cepat, fokus. Anak ni kena lahir sebelum tengah malam. Aku pandang jam dinding. 11.47 malam. Hujan makin lebat. Dan masa tu, pintu rumah diketuk. 3 kali. Tok, tok, tok. Aku terus rasa mual. Bunyi ni memang trademark segala masalah hidup aku. Salmah beku. Aisyah menangis. Jangan buka. Ketukan datang lagi. Kali ni lebih kuat. Tok, tok, tok. Dan suara perempuan di luar. Lembut. Manis. Adik, buka. Aku cuma nak tengok bayi tu. Sarina. Salmah cepat-cepat tabur sesuatu dekat ambang pintu. Garam dan daun limau purut. Aku tak tahu kenapa limau purut, tapi malam tu aku belajar, hantu pun ada pantang. Aisyah menjerit lagi. Salmah sambut bayi. Dan untuk seketika, rumah tu sunyi. Kemudian, bunyi tangisan bayi pecah udara. Aku tengok dari jauh dan jujur bayi aku tak comel sangat. Merah, berkedut, marah pada dunia. Sangat on brand. Tapi Aisyah pegang aku dengan air mata. Cepat, ambil dia. Salmah balut bayi. Mana satu? Aisyah pandang ke sudut bilik. Dan masa tu, aku nampak sesuatu yang aku takkan lupa. Seorang lagi bayi. Diam. Tak menangis. Terbaring dalam buaian. Wajah dia sama macam aku. Aku terus faham. 2. Ada 2 bayi. Satu aku, satu bahagian roh yang dipisahkan. Aisyah bercakap tergesa. Yang satu untuk selamatkan, yang satu untuk perangkap dia. Aku rasa kaki lemah walaupun aku tak ada badan sebenar. Jadi dari awal, aku memang dibelah 2. Salmah pegang bayi menangis. Aisyah ambil bayi diam. Dia cium dahi dia. Maafkan ibu. Pintu rumah tiba-tiba terhempas terbuka. Angin masuk kuat. Pelita padam. Dan Sarina melangkah masuk. Dia cantik. Menakutkan sebab terlalu cantik. Rambut panjang hitam, baju merah dalam, mata bersinar macam bara. Senyuman dia tenang sangat, sampai rasa macam ular pakai gincu. Akhirnya, Salmah cuba halang. Sarina cuma angkat tangan. Salmah tercampak ke dinding. Aku marah. Walaupun aku cuma roh penonton. Aisyah bangun dengan susah payah. Pegang bayi diam. Jangan dekat. Sarina ketawa kecil. Adik, kau masih fikir kau boleh lawan aku? Aisyah menangis. Kau dah ambil semuanya. Jangan ambil anakku. Dia bukan anak kau. Mata Sarina berubah hitam. Dia vessel aku. Aku rasa mual dengar tu. Aisyah tiba-tiba jerit sesuatu dalam bahasa yang aku tak faham dan tekan bayi diam ke dada dia. Simbol merah muncul bawah mereka. Sarina menjerit. Seluruh rumah bergegar. Dan dalam satu letupan cahaya, bayi diam hilang. Aku tercampak ke belakang. Sarina melolong marah. Aisyah jatuh lemah. Salmah ambil bayi menangis dan lari keluar pintu belakang. Sarina cuba kejar, tapi terhenti sebab ambang pintu masih dilindungi garam. Dia menoleh kepada Aisyah. Dengan tenang. Terlalu tenang. Kau tak menang. Kau cuma lambatkan. Aisyah tersenyum walaupun darah keluar mulut. Cukup untuk dia hidup. Sarina berjalan dekat, pegang dagu Aisyah dan bisik, aku akan jumpa dia semula. Kemudian dia patahkan leher Aisyah. Aku menjerit, tapi tiada siapa dengar. Seluruh dunia mula runtuh. Dinding retak. Hujan masuk. Api muncul entah dari mana dan aku rasa ditarik keluar dari memori. Sebelum semuanya gelap, aku nampak satu benda. Bayi diam. Bukan hilang. Dia berada dalam cermin kecil yang tergantung dekat dinding, terperangkap. Aku tersedar sambil tercongap-congap, kembali ke bilik 84. Api hitam membakar langsir. Sarina berdiri depan aku. Dia senyum. Sekarang kau faham? Aku pegang dada. Air mata dah turun tanpa sedar. Kau bunuh ibu aku. Dia sengit kepada. Dia pilih melawan. Aku bangun perlahan. Marah aku dah jadi sesuatu yang lain, sesuatu yang tajam. Dan aku pilih perkara sama. Sarina ketawa. Akhirnya, dia hulur tangan.
Gabung dengan aku. Aku angkat loket. Tak, dan aku campak loket ke arah cermin lama di bilik itu. Cermin pecah. Jeritan budak perempuan kedengaran. Bilik bergegar. Cahaya putih meletup. Dan dari serpihan cermin, budak kecil itu keluar. Versi roh aku yang hilang. Dia pandang aku. Aku pandang dia. Kemudian kami berdua ditarik ke arah satu sama lain. Aku sempat cakap, kalau lepas ni aku jadi lebih rajin, saya tak bantah. Dan dunia pun lenyap dalam cahaya. Perasaan digabung semula dengan separuh roh sendiri bukan benda yang aku boleh jelaskan dengan tepat. Bayangkan, semua memori, semua rasa, semua luka, semua bahagian diri yang selama ini hilang tiba-tiba menghentam masuk serentak ke dalam kepala. Macam 1000 pintu dibuka sekaligus. Aku nampak kehidupan aku sebagai Nadira. Aku nampak masa kecil aku. Aku nampak malam aku dilahirkan. Aku nampak sisi yang dipisahkan, terkurung bertahun-tahun dalam cermin, membesar dalam kesunyian, menunggu aku. Dan paling teruk, aku nampak apa yang Sarina nampak. Aku jatuh melutut sambil pegang kepala. Dalam tubuh aku ada 2 denyut, 2 suara, 2 sejarah. Tapi perlahan-lahan semua tu menyatu. Bukan bertembung, menyatu. Dan aku sedar satu benda. Aku bukan sekadar mangsa. Aku bukan sekadar vessel. Aku adalah hasil kegagalan ritual dan keberanian seorang ibu. Aku bukan Sarina. Tapi aku juga tak lagi sama macam dulu. Bila aku angkat kepala, bilik 84 dah hilang. Aku berdiri dalam ruang hitam luas tanpa dinding. Cuma serpihan cermin terapung di sekeliling, macam bintang. Setiap serpihan tunjuk kenangan berbeza. Dan di depan aku, Sarina berdiri dengan wajah yang tak lagi sempurna. Separuh tubuh dia retak, macam patung porselin pecah. Dia pandang aku dengan ekspresi yang sukar dibaca. Marah, kecewa dan sedikit kagum. Akhirnya lengkap, dia kata perlahan. Suara dia dah tak setenang dulu. Ada goyah. Aku bangun. Dan untuk kali pertama sejak semua ni bermula, aku tak rasa takut. Aku rasa jelas. Aku dah tahu semuanya. Dia ketawa kecil. Bagus. Jadi kau tahu kita berdua tak boleh wujud serentak. Aku tahu. Dia buka tangan. Jadi jangan lawan. Bergabung dengan aku. Kita boleh selesaikan ritual. Kita boleh buka pintu sepenuhnya. Aku pandang dia lama. Kau masih tak faham ke? Aku tak nak buka apa-apa pintu. Aku nak tutup semua benda pelik ni dan balik tidur. Dia senyum tipis. Berjenaka. Coping mechanism. Dia tiba-tiba meluru. Aku dah bersedia. Tangan kami bertembung. Satu gelombang tenaga meletup keluar, pecahkan serpihan cermin di sekeliling kami. Aku tercampak ke belakang, tapi stabil. Dia menyerang lagi, lebih laju, macam bayang-bayang hidup. Aku elak, balas dengan tenaga yang aku tak pernah tahu aku ada. Dari tapak tangan aku, keluar cahaya putih yang memukul dia ke jauh. Aku sendiri terkejut. Okey, itu baru. Dia bangun sambil ketawa. Itulah kuasa kau. Kami bertarung dalam ruang hitam tu, macam 2 ribut. Cahaya lawan bayang. Setiap hentakan buka kenangan. Setiap sentuhan keluarkan jeritan dari roh-roh di sekeliling. Aku nampak wajah Melur, Aisyah, penghuni-penghuni lain. Semua memerhati. Sarina tiba-tiba berhenti. Dia pegang dada. Retakan di tubuh dia makin meribak. Aku juga rasa sakit yang sama. Baru aku faham, kami memang terikat. Kalau dia hancur, aku pun mungkin terjejas. Dia senyum pahit. Nampak? Kita saling bergantung. Aku tarik nafas. Ada cara lain? Tiada. Ada. Aku pejam mata. Dan dalam memori baru aku jumpa satu ilmu lama. Ritual pemisahan. Bukan untuk perangkap, tapi untuk melepaskan. Aku buka mata. Kau tak pernah benar-benar mahu kuasa. Dia diam. Aku teruskan.
Kau cuma takut mati. Wajah dia berubah. Dia jerit, "Jangan!" Aku dekat lagi. Aku lihat semuanya. Masa kau kecil, masa keluarga kita terbunuh dalam wabak, masa kau mula obses dengan kehidupan abadi. Dia jerit, "Diam!" Aku dekat lagi. "Kau buat semua ni sebab kau takut hilang." Dia menyerang dengan marah. Aku tangkap tangan dia dan aku peluk dia. Ya, aku peluk roh jahat yang dah kacau hidup aku. Sebab kadang-kadang lawan terbaik bukan pukulan. Kadang-kadang belas kasihan. Dia kaku. Seluruh ruang jadi sunyi. Aku bisik, "Tak apa, kau boleh pergi sekarang." Cahaya putih keluar dari dada aku, masuk ke tubuh dia. Retakan dia bercahaya. Air mata turun dari mata dia buat kali pertama. Aku penat. Aku tahu. Dia pegang tangan aku. Perlahan-lahan, tubuh dia berubah jadi debu cahaya. Tapi sebelum hilang, dia pandang aku. Dan untuk pertama kali, dia nampak seperti kakak, bukan monster. Jaga pintu itu. Kemudian, dia lenyap. Ruang hitam mula runtuh. Semua roh-roh di sekeliling bebas satu demi satu, naik macam bintang. Melur datang dekat aku. Mulut dia dah tak dijahit. Dia senyum lembut. "Terima kasih." Aku nak cakap sesuatu, tapi dia dah hilang dalam cahaya. Aku rasa lantai hilang bawah kaki dan aku jatuh. Bila aku buka mata, aku ada di lobi residensi Seri Mawar. Pagi, sunyi, bangunan kosong, terbakar tapi aman. Aku keluar perlahan. Udara pagi terasa lain, ringan. Aku fikir semuanya dah tamat. Betul-betul tamat. Sampai aku nampak sesuatu dekat seberang jalan. Seorang perempuan, rambut panjang, baju hitam, membelakangi aku. Dia berdiri bawah pokok. Aku rasa dada sesak. Tak mungkin. Dia pusing perlahan. Bukan Sarina, bukan Melur, bukan sesiapa yang aku kenal. Tapi dia senyum pada aku. Dan di tangan dia, loket aku yang sepatutnya musnah. Aku terus melangkah ke depan, tapi sebuah lori lalu melintas sekejap. Bila pandangan aku clear semula, dia dah hilang. Tinggal satu nota dekat jalan. Aku ambil. Tulisannya ringkas. Pintu tak pernah benar-benar tertutup. Aku pandang ke arah bangunan dan dekat tingkat atas yang terbakar, aku dengar sesuatu. Tangisan. Perlahan. Sangat perlahan. Datang dari tempat yang aku pasti dah kosong. Aku berdiri depan bangunan hangus tu dengan nota dalam tangan. Dan untuk beberapa saat, aku cuma pandang kosong macam orang baru sedar bil internet belum bayar. Pintu tak pernah benar-benar tertutup. Serius, lepas semua yang aku lalui, masih ada sequel. Aku rasa hidup aku ni bukan lagi kisah seram, tapi franchise panjang yang penulis dia tak tahu bila nak tamat. Tangisan dari tingkat atas masih kedengaran. Perlahan, menyayat. Macam seseorang yang dah terlalu lama menunggu untuk didengari. Bezanya kali ni, bunyi tu bukan buat aku rasa takut semata-mata. Ada sesuatu dalam nada dia yang memanggil. Macam aku memang patut naik. Dan aku benci bila naluri aku betul. Aku masuk semula ke residensi Seri Mawar. Kali ni tak ada polis, tak ada penghuni, tak ada sesiapa. Bangunan tu kosong sepenuhnya. Sunyi macam dunia dah tinggalkan tempat ni. Bau asap lama masih ada, tapi bercampur dengan sesuatu yang lebih tua. Bau tanah basah dan bunga melo yang hampir reput. Aku naik tangga. Setiap langkah buat habuk jatuh dari siling. Sampai tingkat 7, aku berhenti depan unit aku. Pintu terbuka sedikit. Aku tak ingat tinggalkan macam tu. Dalam hati aku dah mula menyumpah semua unsur dramatik hidup aku. Aku tolak pintu. Ruang tamu sama macam biasa. Tapi atas meja, ada satu teko teh panas. Masih berasap. Aku terus berdiri. Kalau ni Airbnb roh, saya tak tempah servis ni. Tak ada jawapan. Aku jalan ke dapur. Dan aku nampak dia.
Perempuan tua dalam lift malam pertama. Dia duduk atas kerusi, tenang macam nenek datang beraya. Dia angkat cawan. Akhirnya, aku terus capai pisau dapur. Ya, kali ni upgrade dari penyapu. Dia pandang pisau tu dan ketawa kecil. Kalau nak tikam, tunggu saya habis minum. Siapa awak? Dia letak cawan. Nama saya Salma. Bidan. Rakaman kaset. Tapi dia sepatutnya dah lama mati. Dia nampak faham wajah aku. Betul, saya memang dah mati. Bagus, sangat melegakan. Dia senyum. Ini cuma tinggalan roh. Aku tak turunkan pisau. Kenapa datang? Dia pandang siling dapur. Kerana dia bangun semula. Aku rasa tekak kering. Sarina? Dia geleng. Lebih tua dari Sarina. Lebih lapar. Jantung aku terus laju. Dia keluarkan sekeping gambar lama dari poket. Aku ambil. Dalam gambar tu, ada 4 orang berdiri depan rumah kayu. Aisyah, Sarina, Salma dan seorang lelaki tua berjubah putih. Mata dia hitam pekat. Aku rasa sejuk. Siapa ni? Salma jawab perlahan. Pengasas pintu. Aku terus rasa nak baling gambar. Boleh tak sekali-sekala hidup saya bagi maklumat yang kurang menyeramkan? Dia tak layan. Nama dia Harun. Dulu guru ilmu lama. Dialah yang ajar Sarina ritual pemisahan roh. Aku pandang gambar semula. Dia masih hidup? Bukan dengan cara biasa. Sudah tentu. Dan tangisan itu? Salma berdiri. Itu roh-roh yang dia kumpul. Dia pandang aku tepat. Dia mahu tubuh kau. Aku letak pisau. Okey, saya dah penat jadi rebutan. Salma jalan ke tingkap dapur. Lihat. Aku dekati. Tingkat atas yang hangus tadi kini tak lagi rosak. Sebaliknya berdiri 1 tingkat tambahan. Tingkat 9. Tak wujud sebelum ni. Lampunya menyala dan di tingkap tengah kelihatan seorang lelaki tua berdiri diam. Harun. Dia angkat tangan perlahan, seolah-olah mengalu-ngalukan aku. Aku terus undur. Tak mungkin. Salma hulurkan sesuatu. Loket baru. Sama bentuk tapi warna perak. Yang lama musnah. Ini kunci terakhir. Aku ambil. Kenapa saya? Dia tarik nafas. Kerana kau satu-satunya yang lengkap dan satu-satunya yang boleh tutup pintu selamanya. Aku ketawa kecil tanpa humor. Jadi saya ni chosen one. Dia angkat bahu. Lebih kepada mangsa yang bertahan lama. Fair enough. Malam tu tepat pukul 12, lift apartmen bergerak sendiri. Pintu terbuka depan aku. Dalamnya bercahaya putih. Aku masuk. Tak ada butang. Cuma cermin. Dan dalam cermin, bukan pantulan aku, tapi Sarina. Dia berdiri di seberang, tenang. Aku pandang dia lama. Kau dah mati. Dia senyum tipis. Sebahagian? Of course. Dia letak tangan pada permukaan cermin. Aku di sini untuk bantu. Aku gelak. Lucu. Dia senyum dengan senyum. Aku serius. Aku diam. Dia sambung. Harun tak pernah mahu aku berjaya. Dia hanya perlukan seseorang buka pintu. Aku cuma alat. Aku telan air liur. Dan sekarang? Sekarang dia mahu kau. Lift berhenti. Pintu terbuka. Tingkat 9. Koridor mewah, bersih, macam hotel lama. Lampu kristal, karpet merah, bau gaharu. Sangat berbeza dari seluruh bangunan. Di hujung lorong ada pintu besar terbuka. Aku masuk. Dewan luas. Dan di tengahnya, Harun duduk atas kerusi kayu macam raja tunggu tetamu. Dia tersenyum. Selamat datang, Nadira. Aku terus betulkan. Nadira. Dia ketawa. Nama hanyalah lapisan. Aku genggam loket. Apa kau mahu? Dia buka tangan. Diwan belakang dia hilang, menampakkan ruang hitam luas dengan ribuan roh terapung. Pintu sebenar. Harun pandang aku. Masuklah. Jadi jambatan.
Aku jawab paling ikhlas malam tu. Tak nak. Dia angkat tangan dan seluruh dewan runtuh jadi mimpi Nairi. Roh-roh meluru, karpet jadi tangan, lampu jadi mata. Aku berlari. Harun ketawa bergema. Sarina muncul di sebelah aku. Loket. Aku pegang. Dia jerit, campak ke tengah pintu. Aku buat tanpa fikir. Loket melayang ke dalam ruang hitam. Cahaya meletup merata. Harun menjerit marah. Tapi sebelum semuanya pecah, dia pandang aku dan senyum. Kalau aku gagal, dia akan datang. Aku jerit, siapa dia? Jawapan dia tenggelam dalam ledakan dan dunia hancur sekali lagi. Ledakan tu bukan macam letupan filem aksi yang ada api besar dan hero jalan keluar tanpa toleh belakang. Tak, ini lebih kepada rasa macam seluruh realiti dilipat, digulung dan dipulas macam kain buruh. Aku tercampak ke belakang. Badan rasa ringan tapi kepala rasa berat macam kena hempak peti ais. Bunyi ribuan suara menjerit bercampur dengan gelak Harun. Doa-doa lama dan tangisan perempuan dari tingkat atas yang selama ni jadi soundtrack hidup malang aku. Lepas tu, sunyi. Bila aku buka mata, aku terbaring atas jalan depan residensi Sri Mawar. Pagi, langit cerah, burung berkicau. Dan untuk pertama kali sejak semua benda ni bermula, aku tak dengar apa-apa pelik. Aku bangun perlahan. Badan sakit macam lepas kena langgar lori, tapi hidup. Aku pandang bangunan depan aku. Residensi Sri Mawar dah tiada. Betul-betul tiada. Yang ada cuma tapak kosong dengan rumput liar dan papan tanda karat tertulis, tapak ini akan dibangunkan semula. Aku beku. Macam mana bangunan 20 tingkat boleh gaib macam tak pernah wujud? Aku pusing cari bukti. Tak ada. Tak ada serpihan, tak ada runtuhan, tak ada apa-apa. Macam seluruh tempat tu dipadam dari sejarah. Aku terus terduduk atas jalan. Kalau ni prank, memang mahal. Sebuah motosikal berhenti depan aku. Rider buka helmet. Faris. Aku terus berdiri. Dia hidup. Tak berdarah, tak pucat, tak jadi roh. Cuma muka dia sama macam biasa. Penat dan sedikit menyampah dengan dunia. Nadira, aku terus peluk dia. Dia kaku. Awak hidup? Ya? Aku fikir kau dah mati. Dia tolak aku perlahan. Saya cuma pindah kerja ke Johor 3 bulan lepas. Aku terus lepaskan. Apa? Dia kerut dahi. Kau okey ke? Aku pandang dia lama. Dalam kepala aku cuba susun semula semua benda. 3 bulan lepas, tapi aku kenal dia dalam bangunan tu. Kami lawan benda gaib sama-sama. Kami hampir mati. Aku keluarkan telefon. Galeri kosong. Tak ada gambar apartmen. Tak ada mesej dari dia. Tak ada bukti. Aku rasa darah turun dari muka. Tak mungkin. Faris tengok aku macam nak call ambulance. Aku rasa kau perlukan air. Dia hulur botol. Aku ambil. Minum. Air kosong paling sedap dalam hidup. Dia pergi lepas tu. Masih pelik. Dan aku duduk sendirian. Kalau semua tu bukan nyata, kenapa aku masih ingat? Kenapa tangan aku ada parut berbentuk lingkaran hitam? Kenapa loket perak masih tergantung di leher? Aku pegang loket tu. Masih hangat. Jadi, semuanya memang berlaku. Cuma, dunia telah ditulis semula. Aku pulang ke rumah ibu aku di Melaka untuk beberapa minggu. Kononnya nak rehat. Sebenarnya aku takut tidur seorang diri. Ibu fikir aku kena burn out kerja. Kalau dia tahu aku lawan pintu roh dan bom dimensi, dia mungkin terus cari ustaz dan psikologis sekali. Hari pertama aman. Terlalu aman. Aku mula rasa macam manusia biasa semula. Aku makan sedap, tidur cukup, tonton drama, marah watak lelaki red flag. Hidup macam normal. Sampai malam ke-13. Ya, nombor yang sangat meyakinkan. Aku terjaga pukul 3.17 pagi. Bilik gelap. Tapi aku dengar bunyi. Tangisan. Perlahan. Datang dari tingkat atas. Masalahnya, rumah ibu aku setingkat je. Aku terus duduk tegak. Tangisan tu makin jelas. Aku caip lampu suluh. Dan waktu aku buka pintu bilik, aku nampak tangga kayu tua muncul di ruang tamu. Tangga yang tak pernah ada. Naik ke atas siling.
Aku berdiri lama. Kemudian, aku ketawa kecil. Of course. Aku naik. Setiap anak tangga berderit. Udara makin sejuk. Bau bunga melur kembali. Dan bila aku sampai atas, aku masuk ke satu loteng besar yang mustahil wujud. Dinding penuh cermin. Ratusan, mungkin ribuan. Dan di tengah-tengah ruang tu, ada seorang kanak-kanak perempuan duduk membelakangi aku. Rambut panjang, gaun putih. Aku dah bersedia untuk semua jenis jump scare. Dia pusing. Wajah dia, wajah aku masa kecil. Aku terus berhenti. Dia senyum. Lama saya menunggu. Aku tarik nafas. Boleh tak hidup aku 1 minggu tanpa kejutan supernatural? Dia ketawa kecil. Suara dia sama macam tangisan dari semua tempat. Harun gagal. Sarina pergi. Tapi pintu masih perlukan penjaga. Aku dah tahu arah perbualan ni. Dan malangnya, saya. Dia angguh. Aku urut dahi. Kenapa semua benda gaib suka pilih saya? Saya tak pernah isi borang pun. Dia bangun. Di belakang dia satu pintu hitam muncul perlahan. Ukiran pelik, berdenyut macam hidup. Dia pandang aku. Kalau tiada penjaga, pintu akan cari jalan sendiri. Aku diam. Sebab jauh dalam hati, aku tahu dia betul. Kalau aku lari, benda ni akan cari orang lain. Mungkin orang yang tak mampu lawan. Mungkin keluarga aku. Mungkin siapa saja. Aku pandang pintu. Kemudian pandang dia. Kalau aku setuju, hidup aku normal dah tamat kan? Dia jawab jujur. Ya. Aku senyum pahit. Memang pun. Aku melangkah ke depan. Letak tangan pada pintu. Dia terbuka. Gelap. Dalam gelap tu ada ribuan suara. Tapi kali ni bukan menakutkan. Lebih macam bisikan minta dibimbing. Aku masuk. Dan pintu tertutup di belakang. Orang kata, kalau lalu depan rumah lama hujung kampung di Melaka, kadang-kadang kau akan dengar tangisan dari tingkat atas, walaupun rumah tu setingkat. Ada yang kata kalau kau berani naik tangga yang muncul tengah malam, kau akan jumpa seorang perempuan muda duduk depan ratusan cermin, menjaga sesuatu yang tak sepatutnya dibuka. Dia akan pandang kau, tersenyum letih dan berkata, kalau datang nak pinjam gula, salah pintu. Ada yang percaya, ada yang tak. Tapi satu benda semua orang setuju. Kalau kau dengar orang menangis dari tempat yang tak sepatutnya ada tingkat atas, jangan sesekali jawab. Sebab mungkin dia bukan minta tolong. Mungkin dia cuma nak kau ambil giliran jaga pintu.